Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita ke dalam segmen Peribahasa Time. Okey, untuk hari ini saya akan bawa kamu semua untuk menyelusuri keindahan bahasa dan budaya melalui dua peribahasa Arab dan dua lagi daripada padanan daripada peribahasa Melayu, yang mana kedua-duanya ini mengandungi makna yang mendalam serta nasihat dalam kehidupan. Jadi tunggu apa lagi, jom kita mulakan. Untuk peribahasa yang pertamanya ialah peribahasa Arab inna alaika jarshan fata'ashahu, yang bermaksud secara literalnya ialah sesungguhnya kamu berada di dalam fasa mengunyah, maka makanlah dengan tenang. Peribahasa ini bermaksud janganlah tergopoh-gapoh dalam melakukan sesuatu perkara. Ambillah masa, bersabar dan teliti dalam melakukan sesuatu perkara, lebih-lebih lagi dalam urusan yang penting. Peribahasa Melayu yang sesuai ataupun sepadan dengan peribahasa bahasa Arab tadi ialah biar lambat asal selamat. Biar lambat asal selamat. Okey, untuk contoh yang saya boleh bagi daripada kedua peribahasa ni ialah, okey, saya ambil satu contoh lah. Seorang usahawan, dia ingin melaburkan pelaburan dalam perniagaan, tetapi dia belum mahir dan memahami sepenuhnya. Jadi sahabatnya menasihati dia lah. Dia kata macam ni, awak ini masih dalam fasa mengunyah, teliti dahulu sebelum menelan risiko. Inilah dikatakan jangan tergopoh-gapoh, iaitu inna alaika jarshan fata'ashahu, ataupun dalam peribahasa Melayu biar lambat asal selamat. Okey, jadi perbezaan di antara dua peribahasa yang saya boleh simpulkan ialah dalam budaya Arab, mereka kebanyakan menggunakan metafora makanan yang menggambarkan daripada kesabaran yang berperingkat-peringkat dalam melakukan sesuatu tindakan. Manakala dalam konteks budaya Melayu, dia menggunakan istilah lambat. Jadi lambat di sini bukanlah bermaksud kelemahan, tetapi satu bentuk kebijaksanaan, yakni dia nak menunjukkan sikap berhati-hati terutamanya bila berurusan dengan perkara yang serius, seperti contohnya dalam urusan pekerjaan, perkahwinan serta pelaburan. Untuk peribahasa bahasa Arab yang keduanya ialah man jadda wajada, yang bermaksud secara literalnya ialah sesiapa yang berusaha pasti akan berjaya, ataupun sesiapa yang berusaha pasti akan mendapatkannya. Okey, jadi peribahasa ini membawa erti bahawa kejayaan datang dengan usaha dan kesungguhan. Pendek kata, sesiapa yang bekerja keras ataupun sesiapa yang rajin pasti dapat menuai hasilnya. Okey, untuk peribahasa Melayu yang sesuai ataupun sepadan dengan peribahasa bahasa Arab tadi ialah kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Okey, untuk kedua-dua peribahasa ini saya akan buat satu contoh situasi lah. Okey, situasinya ialah seorang pelajar yang ingin menguasai bahasa Arab. Mesti dah dia ini rajin berlatih, membuat latihan ataupun menghadiri kelas-kelas tuition. Jadi apabila dia dah melakukan semua ini, barulah dia dapat menuaikan hasilnya, iaitu mendapat kejayaan. Inilah dikatakan man jadda wajada, ataupun dalam peribahasa Melayu, kalau tidak dipecahkan ruyungnya, mana akan dapat sagunya. Untuk perbezaan budaya daripada kedua-dua peribahasa tadi, yang pertamanya ialah manjada wajada, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Okey, dalam konteks budaya bahasa Arab, mereka sering menggunakan perkataan jiddiyah, meletakkan perkataan itu sebagai nilai yang tinggi, jiddiyah, yang bermaksud kesungguhan. Malah dalam sejarah tamadun Islam, ramai ulama seperti ilmuwan Al-Khawarizmi dan Ibn Sina menonjol disebabkan usaha keras mereka dalam melakukan sesuatu perkara. Tetapi dalam konteks bahasa Melayu ataupun dalam konteks budaya Melayu, penggunaan metafora alam sering digunakan, seperti ruyung
dan sagu. Ini dia nak menunjukkan usaha keras yang disulami dengan kesabaran serta pengorbanan, barulah memperolehi kejayaan. Ala kulli hal, kedua-dua peribahasa ini menekankan bahawa usaha adalah tangga kejayaan. Akhirul kalam, daripada kedua peribahasa yang saya boleh simpulkan, yang pertamanya ialah inna alaika jarshan fata'asyahu, biar lambat asas selamat, ataupun manjada wajada, kalau tidak dipecahkan ruyung mana akan dapat sagunya. Okey, kita dapat lihat kedua-dua peribahasa ini membawa satu mesej yang sejagat. Yang pertamanya ialah bersabar dalam tindakan dan bersungguh-sungguh dalam usaha. Di penghujung video kita kali ini, saya ingin katakan satu perkara sahaja. Bahasa mencerminkan budaya ataupun bahasa melambangkan budaya. Jadi sebagai contoh yang saya boleh bagi ialah Arab dan Melayu, di mana Arab dan Melayu kedua-duanya berkongsi hikmah ataupun makna yang mendalam dalam erti kehidupan dan perjuangan. Jadi saya nak kamu semua teruskan belajar dan merenung makna di sebalik kata. Jumpa lagi kita di dalam next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.